korang ada bajet 150,000 nak pilih antara Volkswagen Arteon ataupun kereta BMW G20. Ni dari segi maintenance. Macam Arteon dia pakai enjin EA888.3, sebenarnya dia kira agak tahan lasak. Dari segi performance pun ada. Sebab tu sampailah sekarang, contohnya macam Volkswagen Audi ataupun Porsche, dia pun ada masih pakai lagi enjin ni. Kalau kita compare enjin dengan kereta BMW, contohnya G20 B48 kan. B48 memang dia lagi tahan compare dengan yang N20, tapi yang B48 keburukannya adalah dia dari segi cooling system sana, puratanya compare dengan yang Volkswagen Arteon dia lebih sikit masalah. Lepas tu dari segi rupa, bagi pendapat Steven, BMW dia lagi garang, dia memang ada rupa BMW tu. Untuk Volkswagen Arteon memang dia low profile sikit, tapi yang suka-suka, yang tak suka, tak suka. Maintenance dia, Steven pendapat saya memang tak berat mana, masih boleh tahan lagi, tapi kena tengok apa yang owner tu nak. Kalau orang tu memang asal dia peminat Volkswagen, memang dia akan suka Volkswagen.